Hai, Assalamualaikum. Di balik rintik hujan, ada getuk ubi kayu yang lembut dan secawan teh O yang panas menghangatkan rasa. Sederhana tapi cukup nikmat. Jom, dah sejuk sikit. Teman saya rasa. Tengoklah tu. Dalam dia nampak lembut kan? Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Alhamdulillah. Getuk ubi kayu ni rangup kat luar, lembut kat dalam. Getuk ubi kayu ni, lemak-lemak manis je rasa dia. Okey, datangnya daripada kelapa muda yang parut tu kan. Lepas tu ubi kayu ni, empuk elok je. Ada yang trauma kan nak buat getuk ubi kayu. Sebab bila goreng je pecah.